Jom kali ni kita buat serunding ikan. Resipi dia mudah sangat-sangat. Saya buat sikit je untuk makan. 1 labu bawang besar, 1 inci halia dan 1 batang serai. Rebus 1 kilogram ikan sardin, kemudian buang tulang. Kisarkan bahan-bahan tadi, nak kisarkan semua sekali pun boleh. Sebab alat kisar saya kecil, jadi saya kisar bawang bagi hancur dulu, kemudian baru saya masukkan ikan rebus untuk kita kisar bagi halus. Masukkan dalam kuali, tambahkan sedikit air. Masukkan 2 sudu besar cili kisar. Kalau nak pedas, boleh tambah lagi cili. Masukkan juga setengah kotak santan. Kalau guna santan segar, boleh letak setengah cawan. Kacau bagi sebati, dah boleh buka api sederhana tau. Sambil tu kacau-kacau. Masukkan 4 sudu gula dan sedikit garam. Boleh kurangkan gula kalau tak nak manis. Tapi selalunya serunding ikan memang kena manis-manis baru sedap tau. Kacau-kacau bagi sebati semua, pastikan selalu kacau supaya tak hangus dan tak berketul-ketul nanti. Okey, saya tambah 1 sudu besar cili kisar lagi sebab nak bagi warna dia lebih menarik. Kena selalu kacau sampailah kering dan jadi serunding tau. Macam saya ada kerja lain nak kena buat, jadi bila air dah mula kering, saya guna bread maker pula. Kalau tak ada bread maker, korang masak ke atas kuali sampailah kering dan jadi serunding. Bread maker ni ada setting yang boleh tolong masak sambil kacau-kacau. Jadi bolehlah tinggal sambil buat kerja rumah yang lain. Saya pilih setting nombor 13 yang untuk buat jam. Masa dia 1 jam 20 minit. Nampak ni? Dia tolong kacau dan masak sekali. Jaga-jaga tau. Wak panas ni. Akhirnya siap juga serunding kita. Cukup rasa, cukup sedap. Selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe.